Assalamualaikum semua. So, kita nak belajar macam mana nak buat SVG file yang boleh tukar-tukar color macam ni dekat dalam Canva. Okay, kita akan buat dekat dalam Affinity by Canva. Okay, jom. Okay, kita buka satu artboard dan kita akan buat satu karakter. First, kita akan buatkan satu ellipse tool. Okay, untuk kita bentukkan dia punya muka. Jadi untuk kita editkan bulatan ini, untuk kita adjustkan dia punya circle ni, kita perlu convert dia pergi ke curve. Okay, boleh right click, convert to curve, ataupun ada dekat atas ni. Okay, kat sini, convert to curve. Ini dia punya logo dia. Boleh tekan dekat situ juga. Okay, bila dah jadi seperti ini, kita akan gunakan node tool untuk kita adjustkan dia punya curve kat bawah ni, bagi dia ada shape sikit macam muka. Okay, so seterusnya kita akan buat dia punya tudung, ataupun nak terus adjustkan dia punya warna kulit pun boleh. Okay, satu caranya kita boleh bawa masuk palette color yang skin color, ataupun kita boleh pilih sahaja di sini. Okay, pergi ke swatches, mungkin kita boleh pilih pastel color. Okay, dan kita pilih lah warna yang ini. Okay, so kita nak buat tudung dia. Tudung dia kita buat yang simple sahaja. Ambil semula ellipse tool dan kita buat dalam bentuk bujur. Dan ini kita boleh arrangekan dia, right click, arrange to back. Dan kita boleh tukar dia punya warna lah. Ni warna tudung. So warna tudung kita boleh pergi ke sini, ataupun kita boleh pergi ke atas ni. Okay, so kita pergi ke pastel color dan kita pilih warna yang terang sikit lah. Okay, warna yang ini. Okay, so kita boleh centerkan dia, nak ke tepi pun boleh. Ini nampak macam yang dia pandang ke tepi, ni pandang ke tepi, kita buat kat tengah-tengah lah, senang. Okay, so kita placekan dia seperti itu. Okay, so seterusnya kita nak buat mata dia. Mata dia sama juga, kita banyak menggunakan ellipse tool sahaja untuk nak hasilkan wajah comel seorang perempuan berhijab. Okay, yang ini kita tukarkan dia pergi ke warna hitam. Okay, dan kita boleh tekan alternate, sambil tu tekan shift, kita copy sahaja mata ni dan kita boleh arrange dia lah supaya dia nampak comel. So, bulatan mata dekat dalam tu pun sama juga, kita gunakan ellipse kecil sahaja dan kita boleh tukar dia punya warna pergi ke warna putih. Okay, so kita movekan dia pergi ke dalam. Kalau nak tambah lagi dia punya mata putih tu pun boleh, tak ada masalah. Just copy sahaja dan ni kecilkan sikit. Okay, yang tu kita anjakkan dia. Sama juga, kita copy paste sahaja. Okay, so seterusnya kita nak buat dia punya kening. Okay, ataupun kita nak tambah bulu mata dia, kita boleh menggunakan pen tool. Okay, pen tool ada dekat sini. Kita klik sahaja dan kita boleh letakkan dia punya point seperti itu. Dan kita boleh adjustkan ketebalan kening ni di sini. Tengoklah sesuai dia tebal mana. Okay, so untuk kita adjustkan dia punya stroke dia, okay, dia berada di sini dan kita boleh adjustkan dia punya caps dia. Kalau kata kita nak petak je macam tu. Okay, biasanya cap dia kita nak buat bulat lah, untuk ni kan nampak comel kat situ. So yang ini kita tak payah buat sekali lagi. Yang dekat sebelah kiri ni kita copy sahaja, tekan alternate dan bawa ke tepi. So untuk bulu mata dia, kita gunakan pen tool juga. Okay, kita buatkan bulu mata dia lentik sikit lah. Okay, satu. Tu satu lagi kecil sikit. Kecil sikit. Di warna hitam dia macam tak sama kan. So kita tukarkan dia pergi warna hitam yang sama. Jadi tak? Okay, jadi. Sama juga warna hitam, kita tukarkan warna hitam yang sama.
So untuk tips nak buat bulu mata ni, okey, yang ini nampak tak dia macam sama je dia punya line kan. Kalau kita nak tiruskan dia sikit, ada satu lagi tools yang kita boleh gunakan, iaitu di sini. Stroke wave tool. Kita klik saja dekat sini. So kita tarikkan dia yang ini pergi ke, okey, yang ini tarikkan dia supaya dia tajam. Okey, saya zoom sikit. Okey, klik di sini. Lepas tu ada nampak yang merah tu kan? Tarikkan dia saja. Okey. Select dahulu. Pergi ke sini. Ada stroke wave tool. Klik yang warna merah tu. Jadi tak? Okey. Jadi pun. Tarikkan dia. So dia dah terus jadi tirus macam tu. So kita boleh adjust sikit. So comel lah sikit kita punya bulu mata. So ini kita adjust sikit macam ni. Okay. So yang ini kita pun copy juga. Right click pula. Pergi ke alternate dan kita tekan shift. Dan kita nak flipkan dia. Right click. Kita boleh arrange. Transformkan dia. Flip horizontal. Okey, dan kita bawa ke tepi sini. So dah jadi dah dia punya bulu mata. So untuk mulut sama juga, kita gunakan pen tool dan kita buatkan dia punya mulut. Okey, so dah siap. Sebelum kita export pergi ke SVG. SVG ni singkatan pada Scalable Vector Graphic. Okay. So dia adalah file vektor yang boleh dikecil ataupun besarkan tanpa pixelate. Kalau kecil ke besar ke dia tak pecah gambar dia. Itu kelebihan SVG punya file. Okay. Cumanya untuk SVG ni design kita tak boleh ada gradient, tak boleh ada effect, tak boleh ada tekstur. Dia kena clean sahaja. So untuk kita export, sebelum kita export ke SVG, pastikan kita dah expand, kita dah expand stroke, kita dah create outline kalau ada teks. Kalau contoh macam yang tudung dia ni, kita right click, tengok convert to curve ni masih lagi aktif ataupun tidak. Kalau masih lagi kita boleh tekan convert to curve, kita kena tekan convert to curve dulu. Okey, wajib. Kalau tak nanti dia tak jadi. Okey, sama juga muka tadi kita dah buat. Mata ni kita kena check. Mata ni kita tengok. Right click. Mata ni kita boleh klik semua sekali yang bulatan ni tadi. Kita klik semua sekali, right click, kita tengok belum lagi convert to curve, kita klik convert to curve. Okey, untuk line ni pula, kening dia, dia punya bulu mata dia dengan mulut dia ni, kita boleh klik juga sekaligus, semua sekali. Sambil tekan tu, tekan shift, so dia akan select ke semua sekali. Dan kita right click. Yang ini kita tak boleh convert to curve, tapi kita kena klik pada expand stroke. Okey, klik pada expand stroke. Okey, dah settle dah dekat situ. Okey, satu lagi teknik macam mana anda nak bagi anda punya elemen ni clean. Contohnya bulu mata ni kan, dengan mata yang bulat ni, nampak tak terasing kan? Kalau kata kita nak bagi dia sekaligus, kita boleh gunakan dekat bahagian atas ni ada. Nampak tak? Okey, kita boleh tekan add. So dia akan jadi satu elemen. Dia akan bergabung. Okey, so kita nak prepare dah, bawa masuk ke dalam Canva. Pastikan tak ada efek apa-apa ya. Saya ulang sekali lagi, jangan ada gradient, jangan ada brush yang daripada pixel ataupun sahaja, pastikan clean. Dan untuk kita export pergi ke SVG file yang boleh edit dekat dalam Canva, maximum color adalah 5 sahaja. Okey, maksimum 3 ke 5 color. Baru dia boleh detect untuk dia tukar color dia. Okey, dah siap. Kita nak prepare macam mana nak download SVG file yang boleh edit dia punya color dekat dalam Canva. Kita select ke semua sekali elemen ni dan kita boleh pergi ke file, kita pergi ke export dan kita pilih SVG. SVG kita pilih SVG for export. Okey, SVG for export. Dan tak perlu nak usik apa-apa sahaja setting di sini.
dan terus pergi ke add spot. Dan kita boleh rename dia lah. Okay, so yang ini kita pilih nama Lala. Lala. Okay, kita save. Dan kita buka di Canva. Kemudian ada dua cara, sama ada buka sahaja terus dekat dalam folder ni dan drag sahaja masuk ke dalam Canva, ataupun boleh pergi dekat upload ni lah. Okay, ada banyak pula saya punya Lala ni. Okay, macam tu je cara macam mana nak delete file dekat dalam uploads punya area. Okay, so nampak tak kat sini kita dah ada dah 5 color yang kita dah edit dekat dalam Affinity. Kita boleh edit dekat sini. Contohnya warna tudung kita boleh tukar dah warna biru. Skin tone color ni mungkin yang ini tak apa nak kena. Kita ada palette color skin yang dekat dalam Canva ni, kita boleh tukar. Tak ada masalah. Macam tu kan. So untuk warna hitam ni mungkin ada yang kita nak buat warna koko ke, mata dia tiba-tiba warna koko macam tu kan. Sama juga yang ini, mungkin kening dia kita nak buat warna coklat gelap. Okay, so dia boleh ubah warna dia. Warna putih tu dia punya anak mata dia tu mungkin kita nak tukar tiba warna kuning ke. Kalau okey lah kan. Okay, so kalau kata nak macam warna light orange ke, dia tak nampak sangat kontra kan. So itulah cara dia yang kita boleh edit color dekat dalam Canva. So selain daripada tu, kita boleh juga edit dia punya style. Okay, tekan pada edit dan di sini ada style match, see all. Pilihlah mana-mana yang anda rasa anda suka. Kegemaran saya antaranya adalah kita try buat sama-sama. Okay, kita kecilkan, kita kopikan Lala satu, kita ambil Painterly kat sini. At the same time, kita boleh juga copy dan kita boleh terus pilih sahaja yang lain-lain punya style. Okay, so kita copy lagi. Last kali kita akan pilih 3D art. So kita boleh tunggu sampai dia siap. Okay, dah jadi. Ada 3 jenis style yang kita boleh tukar. Yang ini flat, yang original, yang ini Painterly, yang ini tadi pop-up, yang ini adalah 3D. So itu sahaja cara dia macam mana anda nak buat elemen di dalam Canva, add spot sebagai SVG, dan boleh tukar color dan edit elemen anda dekat dalam Canva. Itu sahaja, selamat mencuba dan jumpa lagi di tutorial akan datang.